This podcast is brought to you by Your Reno Works. If you're looking for a trustworthy, dependable and responsible interior contractors for your home, contact Your Reno Works at 8383-7879. Yes, you can also quote outside in to get 10% off your painting and hacking services. You can also head on over to their socials at Your Reno Works on Instagram, Facebook and TikTok. Yeah, TikTok. Or you can go to their website at www.yourrenoworks.com. Your Reno Works can be trusted. Hey. Oh, aku lupa. Silakan. Welcome back to another episode of Outside. Nurul here. Fahan. Farah. And Yanto. Yes, you go to Source for honest conversations about relationships and a marriage. So if you are ready, let's go. Kita maaf, kita kecoh sikit pasal masih dah nak penghabisan bulan Ramadan ni kan. Kita tengah excited sikit. At the same time masih tengah berpuasa, dalam keadaan berpuasa ni. So kita punya connection dia macam ada dash, ada blank, ada dash, ada blank sikit. So itulah terjadi kan. Frekuensi lari sikit. Betul. Jadi kalau korang boleh nampak, kita pakai macam lain sikit hari ni. Kita macam meriah sikit, raya-raya vibes. Because today we want to talk about raya pun stress. Apa ni? Stress sangat. Stress raya. So today we are going to talk about topics yang macam boleh dikatakan pet peeves juga kan. Betul. Raya Yes. pet peeves. So Let's dive in. Let's get the ball rolling. Dia sempena pasal kita dah nak raya ni. So this kind of things, I think Nurul actually put a question out on her Instagram. Thank you so much Nurul for doing that. The initiative perfecto. Okay, the first soalan ini aku tanya. What are your raya pet peeves? Okay. In my IG tu aku cakap lah kalau aku will start. Okay, so I started off with saying that aku punya pet peeve ni sebenarnya paksa anak aku salam orang demi duit raya. Demi duit raya, okay. Macam salam habis budak tu tak nak. You know, sometimes dia cranky, dia moody, dia hot, dia hungry, dia tired. Habis tak nak salam. Habis lepas tu salam lah, tak salam nanti tak dapat duit raya. Okay, so the idea is memang of course kita mengajar anak-anak kita untuk salam lah kan. Beradab lah kan. Untuk beradab. Tapi at the same time pun budak ni kematangan dia belum lagi sampai ke tahap balik. Betul. So diorang belum lagi ada that pemahaman lagi. Belum And dapat then lagi. for children, diorang nak kena salam satu rumah. And they are very rimas. All they want to do is just go back home. Get out from the house lah. Get out from the house. Macam they are overstimulated. So then they feel macam rimas. Then in the end you paksa. Have you seen? You force the kid, then the kid end up crying. Alah nangis. Alah salam je pernah lah. Ambil lah duit raya. You know that kind of thing. So it's like, for me, aku punya pet peeve is that kau nak anak aku salam kau, just ulur tangan. You don't want, if the child seems very macam hesitant ke apa, then cakap okay lah tak apa. So niat kau apa? Niat kau nak kasih juga kan? Kau tak payah cakap banyak okay, nah. Okay lah, take lah, okay, go, thank you for coming ke apa lah, something like that. For me, kalau budak-budak datang raya, or like if we go to our relatives' place, ada budak-budak kan, I will usually just stand one corner and usually they will approach. Kalau tak apa, aku akan bagi mak dia ke apa. So, correct. I think the thing is kalau nak paksa budak tu, it's not in my, I won't do it like that lah. Not in my DNA. Generally, we're talking about those macam little kids to up to maybe 7 or 8 lah. Kalau yang besar, a bit automatic lah. They will just go around salam orang. We're talking about those little ones. The yang toddlers lah. some belum faham lagi. Macam diorang macam nak suruh balik pun kita kena kejar-kejar dia around the house. Nak salam pun kan alam. Ayam. Kenapa nak duit raya? Belum, tunggu mandi. Okay, I'm very interested to know what else yang kau dapat. What else aku dapat is makcik aku nangis macam orang meninggal bila minta maaf. Lepas tu membawang lagi. Apalah kau nak? Wow. I see. My. Itu adalah kita kasih senario macam macam maybe dia adik-beradik lah. Okay, makcik dengan makcik, makcik dengan abang Okay. Bang, aku minta maaf bang. Dah nangis lah. Kau nangis kena. Yelah, aku selalu pergi rumah kau habiskan beras. Bang tapi hari tu kau cakap kau ikhlas kan, ikhlas
Ikhlas tak Tak ada bang? pilihan kau adik aku. Yelah, so kau minta maaf lah bang. Selamat raya. Dah Selamat raya lah. bang. Aku maafkan. Abang pun maaf abang Maaf. Adik Lepas tu lah, tengok abang aku tak ikhlas. Aku minta maaf. Lepas tu dia cakap tak ada choice. Pasal aku adik dia. Alamak. Macam gitu. Abang aku macam gitu. Abang aku macam gini. Oh kan gitu. Ada membawang lagi. Faham. Apa maksudnya tu? Aku tak tahulah. Tak ada. I have no answer for that. I mean membawang-bawang tu adalah sikap-sikap makcik bawang lah kan? Pakcik pun membawang juga. Pakcik pun ada juga pakcik Kadang bawang. lu fikir juga dah sebulan dia control. Oh, Kan? Bulan puasa dah sebulan dia control. Kontrol membawang dia. Iya, Pasal kena nafsu bawang. yes. Macam I nafsu makan terkeluar lah on the first day. Jadi macam apa? Berkahak tu. Abang membawang. Sorry. So kadang yelah on the first day tu you dah macam bertenaga, dah makan lontong apa bagai semua kan. Dia macam very itchy want to Oh, bawang. setan pun dah unlock kan. Dia So itulah tu aku tak faham lah. I mean for me Tapi I don't itulah understand dia. Tapi aku rasa yang tadi kau cakap yang macam diorang dah tahan kan. Sebab tu agaknya macam bila jalan raya kan, banyak orang mulut laser. Kan dia dah tahan semua kan. Jadi raya tu Tapi sebenarnya sebenarnya the message is for you to continue lah kan. Yes, like what we ever mentioned before in the past few episodes of the Ramadan series. Yes. You know, this is bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita belajar, bulan madrasah. Macam madrasah kita, kan, betul. So kalau kita tak boleh practice what we have been doing, which is jaga mulut, jaga mata, jaga hati. Habis bila first day raya kau terus Lepas So that's the challenge of Syawal actually. Yeah. To continue and to Betul. uphold. Yeah. But without the setan being locked up no. Sekarang So lagi it's ada a bigger hasutan. challenge. To me the harder part is maintaining lah. Macam lose weight apa. Yeah. To lose weight is okay. You just keep doing. Dia kira kan tengah stage istiqomah apa. Istiqomah tu susah. Lepas tu dah lose weight, nak maintain tu macam mana? Correct. Cakap pasal makcik kan. Cakap pasal makcik. Korang ada tak makcik yang kau salam? For example, okay, lagu kelakar sikit. Kau imagine kau datang raya. Cik, salam cik selamat raya. Makcik batin. Oh lomak. Tarik guys. Dia tarik pun. Makcik Sekali reenact lagi. Zoom in sikit lah. Ini you minta maaf lah dengan I. Minta maaf. Ya. Ui. Selamat raya ya. Patut kau tersepak muka. Selalunya aku macam ni. Buat. Gitu. Betul dah kalau macam gitu kan terus kena. Korang ada tak? Kau banyak tengok Hindustan kau. Ni macam rasa malu, rasa terhina pun ada. Itu kau itu yang cakap pasal makcik tarik kan. Tarik. Aku salam aku yang tarik. Kenapa? Tarik. Macam kenapa gini. Tak, kenapa tarik? Yelah nak explain lah ni. So I nak salam you makcik. I nak salam you I kan. makcik. Okay. Terus dah salam dia datang kat Asal? dia ada 2 thumb. Ilallah. Aku terperanjat. I mean as a kid lah. Kena disclaimer sikit. Tak boleh. Tapi out of the ordinary lah kan. Betul. Aku terbeliak semua tu. Okay. Aku literally nak salam dah dekat. Aku nampak macam mata dia. Aku sorry cik. Kau dah minta maaf 2 kali tau tu. Yelah, something that you never see lah. Your genuine reaction terperanjat. So aku macam Aku pun terperanjat dengan revelation ni. cepat salam makcik lain. Masalah macam ni. Habis makcik tu tak cakap aku dah 11. Kau pun satu Yan. Aduh. Pasal aku ada member macam gitu. Aku special 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Begitu. Aku tu macam Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. So gitulah. Tapi ada kan pakcik-pakcik yang macam itu? Ada. okay, so, Makcik yang tarik Aku ada. pula different. Aku pula macam kalau salam pakcik tu nanti dia macam ada ada tarik balik punya efek lah macam Apa tu? bau rokok jari. Macam bau gudang geram. mentang-mentang tak boleh puasa on the first day of raya, kau whack je. Tu bukan isap. Bukan isap. Bukan salam tangan tau. Tu Isap. salam rokok. Salam rokok. Jari-jari dia semua rokok. Dia asam pakcik. Come on lah. Kita kan kadang kita salam dan kita macam berpelukan. You ni you salam je. Tak, kita tengah breathe takkan I hold my breath. Tak kan? I hold my breath. aku Okay, korang sekarang yang mendengar, kau salam, kau hold your breath ke tidak? I want to know. In my natural state lah kan. Natural state. Aku test, aku tak tahu.
Aku brief. Aku ini aku bertahan pasal aku pernah kena bau rokok, bau kari. Okey lah, bau kari okey lagi. La ilaha illallah. Munajis. Pasal untuk aku very sensitive to smell. So, aku tak suka kalau lagi kalau bau-bau yang sudah mixing kan. Tiba-tiba kau salam tu macam Morning je macam pusing je. Aku penggeli. tu. Aku nak bau benda yang tak sedap lah. Kan aku tak tahu mana tangan dia pergi kan. I mean as much as possible kita boleh offer lah cuci tangan, tapi macam kurang ajar kan. Betul. Cuci tangan lu cik. Tak ada kau ambil sanitizer cicik. Gosok. Atau you just swipe minyak tua kat dia. Sedap sikit bau. Yeah, but at the same time, I mean it is satu tips lah kita boleh kasih bila time salam tu, kalau kau macam kita ni yang tak boleh bau yang benda-benda aneh pelik-pelik sikit. semua. So bila nak salam tu Hold your breath. Hold your breath. Tapi bila kita minta maaf, kita jangan minta maaf cik, kalau tak kau pingsan. Kau duit kau gini, kau tahan breath, kau berbual, habis kita check kau masuk hospital. So ni Assalamualaikum cik sama air macam batin, kau berbual baru Baru salah. tahan breath. Tips lah, tips. Aku buat gitu. Ada yang cium mulut, cium tangan. Sorry. Minta maaf. Cium mulut siapa? Aku sasul hari ni. Kau salah, kau cium tangan gini. Kan ada yang macam basah pula kau cium kan. Tak ada yang kat sini. Ada yang kat Ni normal. Ada Ni yang hidung normal. ada kat pipi. Ada pipi. Ada gini. Apa? Aku nampak. Apa? Gini. Selamat Raya. Okey lah. Is it ambil gambar kahwin? Gambar nikah Okey, salam, stay. Macam-macam. Yang gini. Lepas tu yang salah macam Mana? Ada juga. go round the makcik-makcik kan. Tu dah last Dia salah. house. Dah malas. Dia hentak je kepala dia. Busy Baru masa salam. Belum lagi apa-apa lagi tau. Bos salam je tau. Hi, Latif here from Your Reno Works. We are nearing to the end of our Ramadan. We like to wish you all Selamat Hari Raya. Selamat telah menunaikan semua Ramadan kita. If you have plans to renovate di rumah before Hari Raya Haji, now is the best time. So we can actually plan nicely sampai Hari Raya Haji tu completion, rumah baru pun untuk Hari Raya Haji. Call us at 83837879. Your Reno Works can. Okay. Okay, lagi I go to the next try one. to find out lah. This year korang try to find out. Macam tanya dengan tulus ikhlasnya, dengan korang ajar kenapa makcik tarik tangan. Apa kata you buat dulu? Boleh. I pandai beralas kan. Dia kalau ada dua makcik, you all expect me to ask you lah. Cuba instead of do that, you tahu dia yang makcik yang selalu tarik tangan kan. You paksa tangan dia. Macam gini. I makcik. Okay, you tarik tangan makcik I salam you gini. Tarik. Jangan tarik. Gitu. Dia tak expect orang fight balik kan? Tak, you gini macam asal cik, asal salam, cik. saya nak salam cik. Saya nak berkat cik. Sakit lah. Sorry. Dia tak ada kuat apa. Tapi kalau korang ada yang dah pernah tanya makcik-makcik korang, sila komen kat kita punya ni episod. Macam makcik jerit-jerit Kenapa ni? Kau bertuah ni kenapa? Ini bukan betul-betul. Dia inner zone. Ya Allah. Okay, kita move on lah. Okay, move on. Berpeluh Okay, aku. next one. Aku pun panas. Okay, next one. Ada orang ni cakap, dah dekat luar rumah, dah dekat luar pintu rumah baru nak bilang dorang nak datang. Ini yang tak best. Okay. Kita tengok daripada sudut both POV lah. Okay. Mungkin untuk orang yang datang ni, mungkin dia ada detour of plans. Faham. Dia macam aku dah nak datang rumah orang ni. Lepas tu dia tiba-tiba pergi supermarket lah. Katalah. Okay. Lepas tu dia cakap, kau datang, kau kasih aku 2 jam datang balik boleh? Aku nak siapkan makan-makan. So mungkin ni kalau I husnuzon lah. Dia cari saudara yang terdekat. Tak nak buang minyak mahal. Kan? Jadi siapa duduk sebelah Salimah ni? Salimah Boleh. Alah, mungkin dia sewa kereta ke apa. Mungkin ada timing kan? Get go kan per hour. Betul. So nak cari, yelah, nak make use of the time lah. Instead of you daripada west, next available house kat east, habis. Nak tunggu. Korang? What do I think? Macam tak syok lah, tak best lah. For me as a tuan rumah. Tapi aku cakap dengan kau lah. Honestly, I would receive them kalau dorang tak cerewet. Dia cakap macam, aku tak ada apa-apa tau. Kau okay tau. Okay. Like, just duduk makan, maybe air kotak ke apa, aircon lah. Tapi kita lepak lah.
But TV je don't lah. expect But anything. I think that is masakan our generation, our level. Yeah, kalau makcik-makcik, of course susah. cannot, right? You have to serve them proper. Tak ada. Nanti kalau makcik-makcik, dia buka pintu. Lepas tu membebel. Tapi bukan membebel dengan tamu, membebel dengan kita. Cepat kau keluarkan mi. Mana bawang kau potong cepat, aku nak goreng ni. Nak air apa? Lepas tu silalah makan kuih dulu. Lepas tu dia cakap, cepat. Asal kau lambat sangat ni? Terus kita Ada yang kita? kena marah pernah. I mean personally pun untuk aku, Sabar, yang makcik marah kau tu kau Mak aku lah. Mak aku marah aku. Kat rumah mak aku, orang datang last minute, Ya. tak ada hidangan. Mak aku is the type of person yang tak boleh tak hidang orang makan. faham. Sama. Tak jamu lah. Tak jamu orang makan. So die she will whip out something. Faham. Like a quick mi goreng Quick ke one lah, quick bihun one. goreng. Tapi still nak kena like wash the mi or like you know panaskan api. preparation. Tu part aku lambat dekat dapur keluarkan mi. Aku kena marah. Faham. Kira dia geram tu dia kat aku lah. But then because she don't want to turn down the gas, habis dia pun tak jamu kan. So macam itulah I behind mean the scenes. personally pun aku rasa that when it comes to we ever talk about this kan, when it comes to nak pergi rumah orang, kita at least let them know in advance. Pasal kita tak tahu orang dah tengah berkemban ke, Itu. orang tengah dah nak tertidur, depending on the time. Kadang-kadang don't take afternoon naps macam aku. Macam kadang-kadang dah tertidur, habis kucing dah berselerak kat tempat. Correct. Then kau kat luar pintu, and then sorry I mean you guys have been in that shoes before, where you had to wait 1 hour for me to get ready. Oh yeah. Pasal Yeah. itu pun pasal aku tertidur. Memang kita janji pukul berapa. And then Itu lain cerita itu lah. lain cerita. Lain But cerita. in this particular scenario, kalau orang datang rumah tak dijemput tapi last minute, itu akan membawakan akan memberikan something of inconvenience to tuan rumah kita. Correct. Yeah. For me pula, aku ni OCD. Okay. I have to have my house a certain way before I can receive guests. Faham. Not because aku nak macam orang cakap rumah aku lawa, but it's what I am proud of. My house, my space, How my you are brought sanctuary. up lah. Yeah. So I want people to come when the house is in a certain Tip-top way, lah. which is neat and tidy lah. Okay. Kalau macam barang kat sini, barang kat sana, macam I don't feel good receiving the guests. Nanti aku tengah duduk nak layan tamu, ni mata aku nampak like something, like a dirt that I didn't clean or something like that kan. Then macam tak best lah. So Tapi, that's just me. Aku kasih senario pula. Okay, the same kind of scenario. Orang agak luar rumah ataupun orang bilang kau, aku nak datang. Aku bawa blok. Aku bawa blok. Tapi kau tak nak. Kau tak nak. Macam mana kau nak cakap kau tak nak? Aku tak ada rumah. Tak ada rumah. Tutup pintu, tutup tingkap. Tak ada lampu. Actually tak pernah buat lah. No, not my house. Okay, come When I was when I was staying with my mum lah dulu. Okay. Ni sharing betul, honest. So pernah, I don't know which year ke umur berapa, tapi pernah orang datang. Dia ketuk rumah aku, rumah bahasa yang Three 3 room room lama punya. Okay. So there's the corridor window. So kau boleh nampak shadow. Yes, kan? yes. Sama, but my window is frosted. So rumah lama-lama. Lama. So alhamdulillah lah, dia bukan yang bring apa yang tarik bawah yang tak, bukan. Dia sliding tapi frosted. Okay. Correct. So orang datang, Nasib baik frosted. Then my lift was, my house is the first house after the lift. Okay. Okay. Datang lah, dengar footstep macam bunyi heels lah kan. Tekak. Raya. Kau ni kecoh lah. Aku tengok adik aku, siapa tu? Dah sampai lah? Tak nak lah. Mama mana Mama? Mama tidur. Mampus. Kalau mama bangun, kita boleh siam kan. Mak yang layan lah kan. Sekali dah datang. Assalamualaikum. Tutup sini. Sini ya. Assalamualaikum. Kau diam. TV tutup. Jangan gerak. Rumah kecil, every footsteps can dengar. Ya. Assalamualaikum. Tak ada rumah ke Rawaya ni? Sekejap lagi aku tengok all the kepala jalan dekat koridor. Jalan balik. The shadow dekat window tu. Ya. Datang tengok dekat tingkap lah dekat tu. Assalamualaikum. Takut tak dengar. Aku diam. Tak ada rumah lah agaknya ni. Dia keluar raya agaknya ni. Diorang belah. Selamat. Serius lah dia belah. Serius. Wow. Because aku rasa also ungodly hour. Macam like 10 o'clock. Kita malam. Kita dah lipat. Kita dah like Tapi selalu pintu buka dia pintu tutup lah. Setelah malam. No, because nak tidur. I think I don't know lah. It's not spoken, but I realise that during raya je, rumah aku ni, kita adik-beradik akan pakat raya je tutup pintu. Mindo. Okay. Because we are so used to opening our doors. Pasal berangin, rumah facing the road kan. So raya tak nak kena dikejutkan.
We don't want to be shocked by the arrival of uninvited people. Kadang macam kita tengah lepak dekat living Kau tengah room. kangkang ke? Lagi Tengah makan anggur ke? Tapi yang datang tu, is it your relative ke? Relative. Oh, relative okay. Kau minta maaf sekarang? Tak lah. They don't know who I never see. Tapi sekarang kau dah besar gini, kau dah anak sendiri. Kalau orang datang, kau tak nak terima, macam mana? Tak boleh. Anak aku kalau dengar orang pintu, dia kantoi. Dia Kita tak dia boleh akan buka. sembunyi. Unless diorang kat dalam bilik. Faham. Confirm aku tak nak terima guest pun anak aku macam, Mami sama dia ada door. But Kantoi. we will take refuge in our room first lah. Faham. Okay. Ni parents ni akan sembunyi dulu dalam bilik, kasih anak-anak layan tetamu. While you get ready Kita akan apa ni? Tak datang, tak bilang pun. Ya, masak apa-apa, you pakai baju tutup, pakai tudung apa lah semua. Then keluar. But rarely lah. I would say it's rare. Nowadays kita I think it comes with kita punya generation juga. Yes. And it comes dengan ni, benda ni. Communication. So this thing actually helps to preempt people. Macam dulu kan nak telefon, kadang tak tahu telefon, kita cuma ingat block je. Tapi kita pergi, kita try our luck. Which happens, and then that kind of practice has been going on for very long, sampai kita punya mak bapak punya times lah. Yes. So sekarang ni kita break the cycle. So kita, is it like zaman sekarang kalau kau tak nak bilang orang directly yang I'm not receiving any guests, kau upload aja story first day raya not feeling well. Annoying kot. Nanti orang, get better soon. Get better soon. Kau jangan ketuk rumah aku pula, aku sakit. get well soon. Before we move on, aku pun nak cakap benda ni aku rasa aku belajar daripada kita punya elders The reason why they do this is not to like memporak-perandakan orang punya preparation at home. Is part of the riang raya pada aku. Okay. Coming unannounced ni memang ada dia punya kurang ajar dia. Cuma is meriah lah. Macam kau datang, kau tak bilang aku pun. No, that's how our mother receive it. Kau apa ramai, kau pun ada. Ya Allah gitu. So from there I feel that itu elemen fun dia. Macam the kemesraan raya ni lah, if you can say. But for us, I think we don't quite appreciate it. But I feel that is it comes with the level of kita punya standing in the family. Macam rumah-rumah nenek for example, rumah-rumah nenek, they're naturally always there at home. That one Anytime. Anytime. And then dorang bila dah siap raya, dorang punya decoration akan the same throughout the whole day. And then anak-anak datang dekat rumah, so rumah takkan bersirak selalunya. Okay, let's move on. Okay, cakap pasal pintu, tutup pintu, buka pintu. Tak nak buka pintu pasal tak nak masuk guest kan? Apakah kalau tak boleh. Aku Melayu. Okay, what about orang-orang yang smoke or vape outside or within the corridor? Vape is illegal lah. Vape is illegal Vape is illegal. in Singapore. Kalau nampak orang vape, buat apa yang patut. Yeah, okay, smoking. Smoking, okay. Okay, that is outside the door. Outside the door, bahasa kau isap, asap dia semua masuk rumah. Okay. Right, ni And then- luar pintu lah. Luar pintu macam rumah ramai. Okay. Habis kau just tak ada tempat ataupun kau dah habis makan, kau pergi tarik dekat luar. Ada asap dia masuk. Habis kalau tak pun orang tuan punya rumah is a smoker who smokes in his own home. Okay. Habis kau datang, Then you see it as a green light for you to smoke in their house. Dah bukan tu. I'm coming from an angle yang I datang dengan my anak-anak kecil ataupun elderly sick, Yang bukan perokok lah. Faham. bukan perokok, yang where the rokok smoke will affect Can them. affect them. Okay. Thoughts. Okay. I mean firstly kita talk about that situation there of children dengan juga orang-orang tua yang mungkin ada lung infection ke apa ke yang susah. Bronchitis Macam kau kat umrah. Betul. Siap. Okay. So basically for me personally, if because I am a smoker. So for me is if I want to smoke, I will look at the situation. Kalau rumah tu bukan, number one, rumah tu bukan orang perokok, okay, then I am definitely not going to smoke in my house. I don't even smoke in my own house. Exactly. Okay? So number two is, okay, if I want to smoke, I'll make sure that it is far away from the house. Pasal if the house is not a smoking house, bukan rumah perokok, naturally we know that
orang-orang ni tak suka dengan bau rokok. Yes. So kalau nak isap rokok tu, pergi jauh sikit. Jauh bukan depan rumah aja, but jauh to a point of Bawah. Pergi our bus block. stop sana. I mean Pergi jauh smoking lagi. firstly HDB ruling kata that smoking along corridor boleh kena saman. Yes, Yeah. correct. So nak isap Because of rokok, this keluar. very reason lah, asap Yeah. masuk rumah orang. Yes. So Tapi also kalau I feel like I am the tetamu or I am the tuan rumah, right? Aku bingit lah. Macam Yeah, of apa course. ni? Like you come here, I open my house and then you smoke in front. Maybe ada budak-budak ke, ada elderly ke apa. Not like this. It's not nice, brother, sister. Gitu. That's my thoughts lah. To aku is personally, what I do personally is I don't smoke when I'm in the house. As in like kalau aku masuk rumah tu, aku takkan isap rokok. Aku takkan macam okay, jap aku keluar isap rokok jap. No. For me, I will only smoke when I'm on my way to the next house. Yeah. Then I that is was the gonna period touch where on that. it's open. Kalau kau dekat rumah tu, then nak keluar isap rokok, tahan sekejap. Yalah, I mean you spend time right on there. Yeah. You purposely go to that house to visit and to have mingle kan, have a gathering. Yeah. Tapi lepas tu kau nak step out for 10 minutes. Ya, to takkan smoke. kau ada checklist macam okay, rumah Mak Ngah nak isap 2 batang. Rumah Mak T 3,5 batang. Tak kan? Lain kalau rumah orang tu as in like kau jumpa member kau atau Cousin-cousin, saudara yang rapat semua kaki. Okay Okay, lah. baru gitu, okay, korang nak buat gitu, pergi bawah. Yes. Pasal dah kalau 4-5 orang isap rokok sama-sama kat koridor, habis. Itu bukan merokok, tu fireworks. Fogging. Fogging. Betul. Yeah, so it gets in the way. Nanti orang yang macam okay, let's say kau punya family rumah tu kecil. Habis orang nak berbual lepas tu macam annoyed kan. It's Yeah. annoying. Correct. I feel that it's very Jadi annoying. kita sebagai perokok ni pun kita kena berwaspada lah. Yeah. Very aware. rare bro. I don't, to me that is one of the hardest ni. Nak tegur, bukan tegur lah, macam I don't know how to maneuver around this. Yeah, which is Yeah, what I wanted because to ask. Raya is like a very celebratory, very macam festive kan. Jadi macam kalau kau nak tegur gini, orang macam apa hal? Tak Hari best raya kan? tak best pun. Kan raya So selalu sekali. rigid. Yeah, always so rigid. Yeah. Talking about preferences ni kan, smoking preferences, right? Yep. So kau punya preference, okay? Karaoke during open house, Okay. raya open house ah. Kalau sedap okay. Tak. Kalau macam Audition dulu. Orang kena audition. Masuk bilik nyanyi. Kau bisik aku sikit. Kau bisik aku satu line ni. Tengok. Okay, kau qualify masuk sini. Okay. Kau tak qualify, kau jam dengan mic. kalau diorang dah buat lagu single, bawa lagu single tetap boleh nyanyi tak? Soalan siapakah aku tengah berbual ni? Pandai-pandai kompas. Oh, Ya ampun. Jangan lah sebut lagu dia. Ya ampun. Minta ampun. Bukan aku kecam tapi Maaf. video tu Viral adalah apa? video viral lah. Yeah. Okay, so for aku punya family, we are all big fans of karaoke. Okay. So almost every house will have their own karaoke set. Okay. And it's almost mandatory. Raya tak raya, as long as there's gathering, there's karaoke. So to me, karaoke is a normal thing. So kalau kita nak have conversation, time orang tengah karaoke, kita kena cari spot lah. Cari spot. Pergi some corner, then berbual, lepak. Yang perokok pergi bawah. Betul lah. Time-time gitu korang nak hilang isap rokok, kau punya suka. Kalau Dan setakat asalkan bukan depan jumpa rumah. rumah tu 10 minit, 20 minit, lepas tu kau nak isap rokok half the time, okay lah, tak payah lah. Mungkin dia, unless you want to do that to get away from any social awkwardness lah. Mungkin kau tak tahu apa nak cakap dengan pakcik tu ke. And okay, cik, minta maaf je saya isap rokok kat bawah sekejap. Nanti bau lah. Tapi dia macam itu tau. Macam aku got married into the family, right? So at first macam wah, macam gini macam like every weekend makcik or pakcik will take their turn to open house kan. So kira let's say you are one of pakcik. So kau pergi rumah yang satu ni, you sing Salim punya song. Salim, okay. Salim. Next week kau akan nyanyi Salim, kau akan nyanyi Jamal. So macam like every house kau ada your preference song. Tapi Lagu form kau lah. lagu form lah. Tapi kira pentas yang berbeza je. Faham. Tapi macam Tapi repertoire sama. But and then I Concert set list. see dia tuan rumah punya pride kadang macam tunjuk dia latest gadget ke apalah. Aku karaoke pakai ni. Sound system aku bos. Rumah ni sound system mesti on punya, mesti baik dekat wall punya. Surround sound lah. Dah ada gitu. So from there aku just embrace it lah. Okay lah, I mean the seniors memang take charge of the mic. Kita yang muda-muda ni ada chance Lepak lepak bilik. But we will do our own catch up lah. Makan, catch up dengan cousin. After that Tapi
don't you think mesti ada satu Hogger, orang tu hogger. Mesti. Dia macam for example ya nyanyilah lagu ni. Tak kasih nyanyi dulu kasih nyanyi dulu. Lepas tu dah habis yang punya tak lagi satu. Allah bila yang nak Tak nyanyi. ada, aku tak ada macam itu. Yang si Polan ni dia bahasa okay, nyanyi. Lepas tu dia dah kau pilih lagu kan. Lepas tu aku pegang mic. Lagu aku ni dah habis. Lepas tu kau turn. Kau nyanyi, aku pun nyanyi. Sama-sama. Orang nak solo, kau sibuk. Macam gitu. Kalau harmonize tak apa juga. Semua orang ni nyanyi lagu pun dia pun gaduh, nyanyi sama-sama. Ya ampun. Hey again, Latif here from Your Reno Works. Tips on how to save on renovation costs. When you collect your keys, the very most important things that you need to spend first is benda-benda yang kotor, tiling. If you need to hack, you hack. Because once you move in, nak hack tu memang berabuk susah. Things that you can consider to save is things like carpentry. Because carpentry will only measure at your house day 1. Fabricate kat kilang, maybe a week or so. Then install at your house baru 1 hari. So the amount of dust, the amount of dirt is not as bad as kat tiling. So focus on the kerja-kerja berabuk, kerja-kerja yang kotor dulu. And save the money when you have the capacity untuk buat, baru you buat the carpentry later part when you move in. So if you need more tips on how to save, you can call us at 83837879. Your Reno Works can be trusted. Okay, next. Yeah. Okay, what's the Ada next orang one? tumpah air Hide with cushion. Allah. Ataupun Sampah-sampah. sampah selit dekat sofa. Macam konflik yang ada Number cupcake one. tu. Number one. Yang ada paper cup tu. And we all guilty of that when we are kids. Habis lepas tu kau tengok cushion ke meja semua ada bekas selit-selit coklat. Tapi yang paling annoying is tumpah air hide with cushion. Aku tak boleh. Hide I think it's better. Honesty is the best policy lah. Kalau maybe for example anak kau tertumpah tak sengaja pun, then you can just tell me why you need to macam Ya. Ada kalau kau paiseh lah bibir kau sengit minum air, lepas tu trickle down lah for that split second ke twitch lah bibir kau just macam sorry like we have tissues kan, or Tissue, wet ask for tissue. tissue ke Of kain course. ke apa-apa lah. The very fact that kau ambil cushion with the intention to hide it. Yeah. First carpet dah rosak. Cushion pun akan serap Ni juga. apa you mean assuming is an adult yang commit this Whichever, so. Kalau whichever budak way is lah. you are more receptive kalau budak But then again we will never know. Oh, there will always Kan? be an adult over the budak, what? Overseeing the budak. Yeah, Yes. correct. So if it's your budak, My and then budak. you do that or he do that and you never tegur, Yalah, number one, why am I teaching him, right? yeah, no, I will blame you. What? Of course. I must Your take it. budak your budak. But then so that goes without saying that goes to with the question of kalau budak ni dia tu tumpah. Then budak ni yang ambil cushion and cover, mak pula tak nampak. Ataupun the parents tengah sibuk berbual dengan other parents. Okay And then lah. sebagai tuan rumah kau ternampak. Okay, then aku ada CCTV nanti aku check. Masalah tak salah. The verdict will come out next week. Okay, in any case, that kind of setting, you will never know who the real culprit is, right? Yeah. Because by the time orang dah belah, baru kau find out apa. Yeah. So, Kau buka tengok ada patch biru. Blue coral. so then you will never, ni benda ni kau kena layan sendiri je. Ya, Dan tak lagi tahu kalau family sofa mana. tu sofa baru. Aduh. Yang apa Sakitnya tu buckle di sini. fabric. Wow, apa Lepas tu? tu ala I mean, some sometimes I fabric. don't know whether this derives from the fact that how they are like in their own home. Macam for me, at my own home pun aku tak nak anak aku like pegang cawan with air. Okay. More so air manis kan. Because I don't know nanti yalah bersihlah aku juga yang nak kena bersih kan. So kalau pergi rumah orang tu automatic just go by the safe way of no holding of cups with drinks inside. Minum kalau nak duduk. Duduk water bottle korang ke you know your own. Or you ask me. I can feed you know that kind. So Okay, I want to ask you guys because you guys are parents kan. So kita ada nampak ni kita bawa open open. Apa? Hari raya mesti ada budak 1-2 yang macam nakal dia macam semacam. Lebih sikit lah. Macam nakal macam tangan tu macam tak boleh keep to themselves tau. Yes, Macam aku geram understand. aku tengok. Macam you Habis bila you lari baby lagi. Macam aku lah. Jadi as a parent ni kan, actually how difficult is it for you to macam berbual dengan your kids or like macam you know didik
didik diorang to behave during raya. It's a never ending. Yeah, we have usaha that lah. kid. Our anak kita ada macam gitu. Yang masuk rumah macam ni time macam baru-baru lah. Like when they are young, masuk rumah nak tengok everything, nak masuk bilik. Curious macam. So we will educate lah. We will tarik. Cakap, come here. Then so when we first, as parents, new parents especially kan, when your first child or second child, maybe your first child is the koi-koi one, then my second child is the rowdy one, then she's the one who pergi and masuk bilik orang nak tengok-tengok. Then that's the first experience to have it, right? So then we tahan dia duduk dengan kita dulu, then dah keluar rumah, then we teach them lah. Cakap ni, you're not supposed to do this, not supposed to do that. Cakap, basuh, bilas, kasih bersih, keringkan. Then the next house subsequently dia tak akan buat. So tapi tegur mesti kena tegur. Aku ni Tarzan juga, so aku takkan aku nak pekik-pekik kat rumah orang kan. So kadang aku will just go close to the person. You better watch out. Go home. Macam you know aku what you will get, okay? Now you sit down. Sit down, eat your food. Anak aku pun dah jam. I don't want you to walk anywhere, okay? 2 minutes. We are going off. Okay, mami. Okay. I see you move. You know what you get. Okay. Dah. Macam itulah. gitu. Sama macam aku. But to Mata me, it's kena good. beliak-beliak sikit. To me, it's good. Macam it's a real life education. Because all this one called theory kan orang kan. Pergi rumah orang, cannot do this. But they can just hear. They are not being put in the real situation. Nanti orang datang rumah orang, tengok banyak perhiasan, banyak kucing for example. Then they forget. They forget what Excited lah. Excited. Then that's why I can apply it again. Macam see what you gonna do. See, I told you right. So it's also jangan kita macam marah sangat lah. Macam jangan marah. It's more of tegas No, education. don't shame them lah. Don't, especially that. Jangan. Nanti Never diorang shame feel like macam aku punya curiosity tak boleh, I cannot like let out the curiosity. Faham. In end In same for those kids yang masuk bilik orang lompat kat katil. Alamak. Lompat katil, lepas tu buka cupboard. Lepas tu masuk dapur, buka everything, buka fridge. Aduh. Togok. Tak. Entah lah. Buat air ada macam buka fridge, ambil je air nak apa. Alamak. Tiba-tiba korang semua tengah minum air dalam dispenser, tiba-tiba ada botol Coke. Yes. Mana Mana tahu. dapat ni? Eksklusif dah dapat Nampak kat dalam fridge. Siapa kasih? Tak ada orang. Dia. I open the fridge lah. So macam mana ni? Kalau part bilik dia lompat-lompat kat katil, okay lah. Katil aku, no. No, of course not. Yeah, for bilik budak, it's a toy area anyways. So aku will close one eye, 2 eyes lah. Diorang dah balik, aku tukar cadar. Tukar cadar. Yeah, we allow it to happen. It's a safe place for them to play. Halo. Hari ni Sasol. Okay. So kalau kita nampak all the kids play in one room, it's okay, I just let them play. But we are prepared. Kalau kita punya open house, we are prepared for it to be dirty. Okay. Faham. Ada orang makan habis dia punya baju semua menitik-nitik whatever, and then dia baring-baring kat the tilam. Kotor is one thing. Anak aku ni ada eczema. So aku very particular lah. So aku cakap lanyak lah kau. Lepas tu dah balik, first thing I do is change the cadar. Honestly, as a kid, right, aku, macam nak cakap aku selalunya the quiet one. So for example, in my group of close cousins kan, diorang semua for example datang raya, rumah was semua, masuk bilik, lompat-lompat, macam main-mainan semua. Usually I will be the one sitting beside my mom, duduk macam ni. And then I will look at my mom. Then my mom macam, Ni anak idaman lah ni. Indaman. and then if I do something wrong, right, dia macam kau lah. Macam Farah. I cannot say my full name lah. Dia cakap Farah. Then she will just stay. Then I'm like, Ya, you just sing in. Dulu mak aku tak payah cakap pun, dia gini. Mata je. Dia gitu. Maknya mata lain. mata. Tapi sekarang ni pun jalan. Dia aku macam Kental dulu Macam muka kau krem macam and then the funny thing is aku dah muka dah macam gitu kan. Nanti mama cakap apa? Betulkan muka? Betulkan muka. Betulkan muka. Sengit-sengit straight balik. Reset balik lah muka. Macam there's one video I nampak pasal this budak Indonesian girl. Dia nangis, nak pergi toilet bila nangis. Okay. Lepas tu mak dia marah. Mau nangis tak?
Tak mau. Habis dia senyum. Oh ya. Senyum dia jelek. Senyum yang betul. Tu akulah. Mak aku. Jadi dia macam discreet lah. Very very discreet. Tangan dia jalan, mata dia. Mata dia betulkan muka. Betulkan muka. But as a kid aku tak macam itu pula. Aku punya is Makan kuih. I'll be busy eating. Oh faham. My mom need to tell me to stop eating. Oh faham. Pasal malu aku habiskan kuih. Aku membawa kemaluan ke Sangat family memalukan dia. lah anak ni. Pasal aku kalau pergi rumah orang, aku take one corner, aku akan peluk tu dapat kuih. Ah faham. rabak sih. Konflik Apa-apalah macam konflik ke, Kuih tat. keropok ke. Tak, kuih tat tu orang senior lah. Kita apa, suji yang mungkin. manis-manis lah. Okay. Ya, so Faham. Selalunya kalau aku buat gitu kan, nanti mak aku marah. Suruh ambil letak atas pinggan. Jangan ambil benda tu semua. Jadi you are one of those lah. Jalan masuk raya. Tu. Dah aim dulu. Assalamualaikum. tak Mata ada. dah dekat kuih. Pada aku apa korang nangis, gosip-gosip, duduk makan semua lah. Life is simple lah Yes. Okay, but what about those kids Yang datang, okay, masuk main. If it's a toy play area, okay, fine. Okay. Habis yang pasal ambil kau punya collectible. Alamak. Korang banyak kan? Korang banyak. Pegang kau punya barang yang kau hias, especially for hiasan. Aku pernah barang aku pecah. Aku sedih. Siapa Wahab, yang wahab. pecahkan tu? Orang yang ambil pertalian Budak kecil. tak as in kau punya relationship dengan dia. Aku tak cakap. Main dapat tak dapat? Tak dapat. Okay, tak dapat. Okay, Tahu so sekali jumpa lah. how you feel it? How's your feeling? Kalau ikut kepala dah angkat gini, kau buat apa? Tapi aku tak boleh buat. Aku cuma just betulkan muka. Betulkan muka. Lepas tu mak dia What cakap, was it? it was a Lego. Oh, okay. And dia punya pecah dia is Berderai. bukan tercabut, patah. Oh, So dah tak boleh fix balik. So what pisses you off more is it the kids punya ni so called mistake atau the parents reaction? It was the kata parents dia. Oh yes, I was gonna go there. Dia cuma cakap, oh tak apa budak. Budak. Apa? I said, tak apa, aku boleh beli lagi. You know, I'm like, Kau kena macam save yourself, some face, right? No, is it sometimes whenever kita pun parents apa? So when parents usually reply like that, is it because they don't know what to say and in an instant moment diorang just cakap macam itu? Mungkin lah. Mungkin macam rasa guilty kot. Kan tak Macam tahu Kalau how to you express. anak you patahkan orang yang collectibles yang 10,000 punya. wow, Atau pecahkan TV orang. itu You berat. cakap apa? Budak. Budak tak budak kau bayar. Alah, budak-budak je. It's okay lah. Alah, budak. I mean you put me in that spot pun, Yeah. I tak tahu nak cakap apa dulu. Yelah, betul lah. Sekarang you never No, of expect your course, kid to do that, right? Minta maaf Sekali dulu. betul-betul. The best is minta maaf dulu lah. I think the first thing that come, sorry. Kau istighfar lu lah. Astaghfirullahaladzim. Sorry. Nanti kau berbual tepi lah, PM tepi lah. 10,000 aku punya. PM tepi, aku ada voucher tak PM. Macam apa ni? Seng-siong. Kalau TV ke ada voucher Shopee ke apa. Ada. No lah, but seriously you diffuse the Tension dulu lah. Kalau TV pernah tau. In the family lah pernah. Something that pecah. happened. In my family punya ni lah. Circle lah. Okay, Circle okay. besar. Pernah anak dia campak benda dekat TV rumah orang ni. And then dia pecah instantly. So I don't know, I think I wasn't there. I don't know how's the situation. Dia macam how it escalated ke, but I heard it happen lah. Yeah, so what I wouldn't know what to do. I'll be like, kalau TV maybe I can try to offer to Repair lah. repair Repair maybe the sekarang screen. Tak repair kot. Replace lah. Nak kena replace terus. You Tapi bet- kalau you TV pray dia hard that- yang 97 inch You pray 10,000. hard is not those kind yang macam aquarium ya. Okay, tapi kalau kau tuan rumah yang TV kau rosak, do you expect them to replace it? Ke kau just macam, tak apalah, nanti aku beli baru. Kalau kau baru beli for that raya, Oh. of course aku warranty expect. cover apa? Warranty cover? Tak, external damages tak. Alamak. No, I mean I wouldn't expect to like kau bayar aku balik sekarang, kau transfer aku 10,000. No lah. But I the thing would. is sorry. But the thing is I mean pernah terjadi, things happen in my house kan during open house. But is within me because I'm always wary of what people feel kan. So when something happens, aku instantly dengan instinctively-nya aku nak make them feel non-awkward dulu. Okay, faham. That means aku tak nak orang rasa awkward. So I will do or say something yang
will free them off from that awkwardness. Okay. Macam don't worry. Macam let's say tumpah it's okay. I can do it. It's okay. Don't worry. Kau tengok dia je. Don't go and as a tuan rumah. As a tuan rumah. Yalah, of course. But sometimes pernah juga dengar macam you are accommodating to wanting to make them feel okay, not awkward. Then orang punya reaction macam sambil lewa. Dia tak 50-50 lah. Dia tak ada macam Tak meet your- dia tak paiseh ke? Tak paiseh. Dia macam dia pun kau okay. Oh kau okay. Tak payah tolong lah. Okay. Kau duduk je dia. Situ ada sikit lah. It makes the spot. Supervisor. So pernah hal gitu. Ni semua ada adat bila kita berjemput dengan orang lah. Yeah. I mean, at the same time kalau budak-budak, let's say kita ada children yang kita tahu pecahkan barang orang ke apa ke, as courtesy kita cakap first, kita minta maaf dulu. Yeah. At the same time pun sebagai tuan rumah kita akan rasa sakit hati. Of Sebab course itu lah, barang kita. yeah. Then so what do we expect is bukan expect, but what we will appreciate is kalau you actually show initiative dan you want to do something about it. Yes, correct. Without asking lah. Without asking. Pasal kalau tak nanti, for example, we talk about maybe not 10,000 lah. Maybe talk about $2,000 TV. Okay. Okay, More $2,000 realistic TV. And then lepas tu tiba-tiba budak tu macam dia panjat dia punya apa nama dia? TV konsol. TV konsol dia macam, hey Pokemon, pam. Habis. I want to catch a Berderau Pokemon. darah aku. The moment I see my kids climbing on a console je aku dah. I experienced kids climbing on my mom's console and table. Yeah, it happened. Tapi cuma meja tak pecah lah. Okay. TV tak pecah. It was a Lego je. So the thing is, first and foremost, you as a parent, you try your best to prevent this kind of things, I feel. Correct. You know, I mean, yes, kadang-kadang From kita the ada banyak get-go anak, kita ada banyak anak. You might have difficulty to micromanage all of them. Correct. But we, you know, kalau dah terjadi, then the next best thing you can do is offer your apology and really show that you are Remorseful lah. macam apa orang suka apa, angkat paiseh Something like that lah. I mean you don't Minta paiseh. Minta no, paiseh. you don't sound like you are defending your kid lah. You know. Alah, budak budak-budak je. Macam Don't, just take accountability. Yeah, correct. That's it. So Because I think kita I rasa masih ada banyak lagi kan, tapi kita dah kesentukan masa. Yes. Jadi apa kata kita buat part 2. Boleh insyaAllah. Yeah. So So In part 2 nanti kita will talk about more heavy stuff. stuff, and then it will be released malam raya lah. malam raya Yeah, insyaAllah. malam raya. So, Maybe ada sikit lagi topik-topik pet peeves ni kita bawakan ke part Yes. 2, tapi ada lagi lah yang kita nak kongsikan in the part 2 insyaAllah. InsyaAllah. Stay tuned, this Malam Raya. Walaupun tu part 2, kita pun ada juga kita punya Your Reno Works lah. Ya, jangan lupa ya. Jangan Kalau lupa. nak buat renovation, boleh hubungi Your Reno Works at 8383-7879. Yes, 83837879 ataupun lungsuri lelaman social media mereka di Instagram, TikTok dan juga Facebook at Your Reno Works ataupun www.yourrenoworks.com. Jangan lupa code outside in untuk dapatkan 10% off painting and hacking services. InsyaAllah. Yes. Right, till the next episode this Sunday. Jumpa lagi. You've come to the end of another episode of Outside In. If you like what you hear, please follow us on all our socials. TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Terima kasih. Share, follow for friends and family members so that can benefit from this episode. InsyaAllah. Till next Sunday. Assalamualaikum. Salam.